Inilah sebab ramai rakyat Malaysia terkejut. Kemajuan Indonesia berlaku secara perlahan dan senyap. Kilang dibina, pelaburan diumumkan, teknologi bateri dibangunkan dan rangkaian bekalan berkembang. Pada tahun 2026, hasilnya jelas. Skala industri, kesediaan EV, ekspor automotif, dan populasi celik digital. Apa yang boleh dipelajari oleh rakyat Malaysia? Pertama, memahami jiran adalah kunci. Kesedaran tentang pertumbuhan Indonesia membantu Malaysia merancang, berinovasi, dan kekal kompetitif. Kedua, pertumbuhan bersifat pelbagai dimensi. Populasi, strategi, sumber, dan infrastruktur semuanya penting, bukan hanya KDNK per kapita. Ketiga, pembangunan pesat sering berlaku secara senyap dan mereka yang menyedarinya lebih awal boleh mendapat manfaat strategik. Kesimpulannya, kebangkitan senyap Indonesia dalam industri seperti automotif dan kenderaan elektrik menunjukkan kuasa skala, pelaburan strategik dan tenaga kerja berwawasan. Malaysia masih mempunyai kelebihan dari segi kekayaan per orang, tadbir urus dan industri matang, tetapi jurang rantau sedang berubah dengan cara yang ramai rakyat Malaysia tidak jangka. Sekarang saya ingin tahu pandangan anda. Adakah anda fikir Indonesia akan terus mendahului atau adakah Malaysia akan kekal kompetitif dengan innovation dan jenama nasionalnya? Tinggalkan komen anda kerana perbincangan seperti ini membantu semua orang memahami perubahan di Asia Tenggara. Jika anda menikmati video ini, jangan lupa tekan butang suka, langgan saluran dan kongsikan. Memahami jurang sebenar antara Malaysia dan Indonesia bukan sekadar ingin tahu. Ia adalah tentang melihat masa depan yang sedang terbentuk di depan mata kita. Kebangkitan senyap Indonesia adalah peringatan bahawa kadang-kadang transformasi terbesar berlaku tanpa disedari, sehingga hasilnya mula bercakap sendiri.